Kalau awak masih tunggu rasa ready, saya ada berita buruk untuk awak. Ramai orang ingat kita kena ada rasa yakin dulu baru boleh mula. Nak buat bisnes, tunggu ready. Nak buat TikTok, tunggu ready. Nak simpan duit, tunggu gaji besar. Nak berubah, tunggu masa sesuai. Tapi, saya baru sedar sesuatu. Ready bukan satu perasaan. Ready adalah satu keputusan. Sebab hakikatnya, masa kita buat perkara besar dalam hidup, kita memang takut. Jantung berdebar, tangan menggigil, otak asyik fikir, macam mana kalau aku gagal? Itu normal. Orang yang berjaya bukan sebab mereka tak takut. Mereka berjaya sebab mereka bergerak walaupun mereka takut. Kadang-kadang, ready tu menangis tapi tetap teruskan. Ready tu tak yakin tapi tetap cuba. Ready tu tak tahu apa akan jadi tapi sedar. Kalau aku terus duduk di tempat yang sama, aku akan lebih menyesal daripada kalau aku gagal. Sebab growth tak pernah tunggu kita rasa selesa. Kejayaan tak tunggu keyakinan datang. Satu hari nanti, awak bukan tiba-tiba jadi berani. Awak cuma penat. Hidup lebih kecil daripada potensi diri sendiri. Dan pada hari itu, awak akan buat keputusan. Bukan sebab awak dah ready, tapi sebab awak dah penat menunggu. Jadi, berhenti tunggu rasa ready. Buat keputusan. Sebab hidup boleh berubah dengan satu langkah pertama. Follow saya kalau awak perlukan lebih banyak video macam ni.